Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, nama saya Nur Alia Faizah binti Ishak dari sekolah SK Bengkalan. Hari ini saya ingin membuat dua menu sihat, iaitu roti sandwich bersama tuna. Dessert saya ialah puding caramel. Kita akan mulakan dengan menu pertama, iaitu roti sandwich bersama tuna. Bahan-bahan yang diperlukan ialah roti, salad, timun, tomato, tuna, bawang, sedikit cili, limau, mentega. Kita akan masukkan tuna di dalam mangkuk. Terusnya masukkan bawang, cabai dan perahan limau. Sekarang kita akan gaul hingga serati. Setelah itu kita akan meletakkan mentega di atas roti. Setelah itu kita akan meletakkan salad, timun, tomato dan ambil roti untuk meletakkan tuna. Setelah kita susun, kita potong dan kita hias. Siap. Bahan-bahan yang diperlukan ialah air 1 cawan, 1 cawan gula, 2 sudu besar tepung kastad, 2 cawan susu sejat, sedikit agar-agar tali dan air sekali. Air 2 cawan. Kacau sehingga hangus. Gulanya perang, kita tuangkan air sehingga dia larut. Akan membuat pudingnya pula. Mula-mula letakkan air. Letakkan agar-agar tadi. Kacau sampai larut. Setelah agar-agar larut, kita letakkan susu 2 cawan sementara mendidih. Sementara susu mendidih, saya akan melarutkan tepung kastad dan air. Setelah susu mendidih, saya akan tuangkan tepung kastad tadi ke dalam. Setelah susu mendidih, saya akan tuangkan ke dalam gula yang disejukkan tadi. Dah, puding caramel saya dah siap. Akhir sekali, saya akan simpan di peti sejuk semalaman supaya esok sedap dimakan. Akhirnya, siap 2 menu sihat saya. Tunggu apa lagi? Perut dah lapar ni. Jom kita makan. Nanti dulu. Jangan lupa, jaga kesihatan dan rajin bersenam, makan makanan yang sihat, banyakkan minum air putih. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Bye.